tunggu ni jap. Adam dengan Sufi. Dengar. Asal kau nampak lain tu? Apa lain macam mana? Nampak tak single. Ada. Kau ada pergi mana-mana esok? Esok Ahad lah. Esok tak. Tapi besok aku nak buat kerja tu. Interesting. Weh, kau macam pakai proper sangat man. Aku macam pakai. Aku pakai baju t-shirt je. Mana proper. Tak ada. Itu kan t-shirt biasa. Aduh. Hello. Hello Dam. Hello, sekejap. So, kita bertiga je ke? Tak, Sufi. Aku dah kata tadi kat Sufi jangan tidur. Dia kata okay ons. Sekarang ni paling aku tak tahu. bahaya. Dia paling bahaya sekarang ni. Sekejap aku call lagi. Hello Dam, saya Adam. Hello, saya. Betul rambut ke? Rambut tu. Benzema. Ui, Apa? Benzema. Odyssey. Benzema punya style. Odyssey. Kau dah tengok belum Novel? Belum Belum. Nampak lagi tu. Apa? Tiba-tiba tu pada akhir tahun Avengers tu movie banyak. Oi, masuk. Baik Sufi. Tengah tengok podcast Marvel lah. Tak bukan, teori-teori tu Doomsday. Faham. Oi, Doomsday tu aku rasa dah boleh teka saya apa jadi. Macam barang agak. Kan macam kalau Thor apa semua tu dia panggil Norse kot tak silap aku. Yang Thor lah, Odin lah. Ni kau pernah dengar Poseidon, Zeus apa semua benda? Ini aku tak silap aku dalam game ada game apa? Kalau tak aku cerita lah. Macam dulu. Kau ingat tak waktu kita form 1 aku cerita satu movie kat kau sebab kau malas nak tengok. Aku cerita kat kau cerita ni The Rock. Kau ingat tak cerita The Rock dengan Kevin Hart tu? Kita apa entah aku tak ingat. Aku cerita dari awal sampai habis satu-satu kan. Ada diorang dua. Cik kau sengit kan kau punya kamera? Oh, skirt. Okay man, aku dah share dah aku punya thumbnail. Sekejap, asal kau masih ni lah untuk screen korang Sufi sana? Sufi, kau sengit tu. Sengit. Rotation Kau kena buat allow rotation. Okay. Alright, dah. Oh, betul. So apa kita punya prediction semua out tau. Emang lah. Out gila. Tu kau baju beli kat mana Sufi? Siapa? Kau lah? H&A Uniqlo. Uniqlo kan? Aku tahu kau ada baju sebiji kat situ. Tak, aku ingat dia baju kau datang rumah aku itu kan. Yang tu kau beli baju dekat Uniqlo ke? Yang ni lah. Yang baju putih tu. Itu lah. Ini lah. Uniqlo kan? Ni aku ada yang ni dengan ada hitam sebiji macam kau. Dia ada putih, hitam, biru kot tak silap dengan macam coklat sikit kan. Aku memang selalu pergi. Aku sama ada Uniqlo H&M lah sekarang beli baju. Kan 40 ke 50 lebih aku tak ingat. Aku beli kat KCC tu dapat 50 lebih, 59 tak tahu. Macam tu dah nanti kalau kau tak tengok Odyssey aku cerita lah sikit spoiler. Tapi cerita the best gila lah. Ni lah spoiler aku mana tengok. Ni Adam pun malah nak tengok. Tapi Adam, kau rasa macam mana lepas kau share? Tak, aku nak kata masterpiece tak tahu lah pasal cerita zaman lama tu aku macam. Sebab aku line up dia gila-gila kak. Siapa dia? Line up dia lah. Gila-gila tu. Pasal World Cup ni, salah satu lagi benda adalah kontroversi. Lagi-lagi Argentina. Okay, aku nak tahu korang punya pendapat lah tentang the whole refereeing, VAR, main kasar, benda-benda semua ni. Especially contoh-contoh macam Argentina lawan Egypt, Argentina lawan siapa lagi yang hari tu? England tak ada aku rasa. England yang bola kena awai tali. Even yang ni, aku rasa kontroversi satu lagi selain England yang dawai tu, Portugal lawan Croatia yang rambut tu sikit kan. Okay. Kau rasa macam mana tentang everything? Aku nak start dengan kau dulu lah Sufi. Kau nak borak pasal Argentina yang tadi. Aku rasa yang Argentina tu semua just macam orang kata apa teori lah. Konspirasi. Itu spekulasi je lah. Just happen in the right time. Referee pun kadang teknologi pun tak tahu wifi tak ada kan. Wifi tak ada kan. Sumpah not fair tu. Sumpah aku kata. Egypt tu kan. Nampak Egypt sebab kan dah skor tu kan. Yang Tagliafico kena Tagliafico siapa tau? Lisandro. Yang kena pijak sikit tu pun kena tolak. Bukan kena pijak, kena tolak sikit. Dia tolak body aku rasa. Body sikit pun. Korang rasa in total adil ke untuk korang? No. Not fair lah. Kita buat ni lah, agree or disagree tu. 3, 2, 1. Aku rasa adil je tu untuk aku. Yang dekat game tu. Kau nampak, kau tahu tak yang ada yang bila Argentina play ada yang dia compare Argentina lawan tim apa McAllister lawan Austria. Aku tahu. Benda kat Austria aku tengok lawan Austria. Ada tolak and benda tu tak fall lah. Aku akan bagi tahu aku punya pendapat. Lepas tu aku tanya korang lah macam mana. Egypt score gol 1. Tak ada masalah kan. 1-0. Egypt score gol 2. Tapi yang ni dipadam kan oleh VAR. Ditarik balik. Egypt score nombor 3. Tapi nombor 3 tu kira nombor 2 lah.
Yang tu pun tak ada masalah. Okay, so yang first kali kontroversi adalah gol Egypt nombor 2 tadi tu yang ditarik balik tu. Lisandro tengah pegang bola, ada player tang di belakang ambil bola, tu player Egypt tu bawa ke depan, lepas tu Zico kat tak salah aku score. Tapi ditarik balik sebab dia kata fall yang Lisandro tu. Okay, untuk korang kata tak fall tu? Korang rasa? Dia tak fall. Bagi aku tak fall sebab aku rasa base benda ni dia jadi tak fall apa sebab the consistency of the decision referee buat tau. Kalau Okay, contoh aku benda faham. match before this kalau benda tu tak fall, then make it Benda Fall sama juga lah. maksudnya. tu. Aku agree, aku faham. Maksudnya sebelum ni tak fall, sepatutnya tak fall. Okay, tapi aku disagree sebab, okay, aku rasa ni fall. Kalau kita lupakan, adakah ni fall ke tak? Aku rasa fall. Sebab dia pijak kaki. Dia pijak kaki Lisandro, dia tolak, lepas tu dapat bola. So, untuk aku, kalau lupa, kita just, tu fall ke tak? Kalau kita pergi padang sekarang buat macam tu, untuk aku fall. So, betul dia tarik balik tu. Tapi aku agree ada inconsistency. Sebab sebelum ni, benda tu tak dipanggil. Tapi kali ni dipanggil. Tapi kenapa aku rasa betul? Sebab kalau kita ikut match tu je, benda tu fall, yalah dia dah tackle, jatuh, bawa bola ke depan, memang dia directly daripada fall tu sampai gol disebabkan the actual rule, benda tu fall. Dan apa decision referee hari tu buat, betul. Faham tak? So untuk aku, salah dia adalah referee hari tu. Kenapa dia tak panggil benda tu? Faham tak? Maksud aku. Maksud apa yang jadi hari tu betul in the end. So sebab tu aku rasa betul je. Cuma inconsistency tu betul. Di mana referee hari tu yang Austria panggil untuk Argentina. Okay, ada orang konspirasi lah. Kata sebab, mesti diorang ni support Argentina. Ada orang boleh kata, referee hari tu diorang salah. Diorang terlepas pandang. Atau referee hari tu tak usah. So nampak tak kat situ? Sebab tu aku kata okay je fall untuk ni. Sebab untuk aku, rule sahaja, tanpa kita tengok dulu-dulu, aku rasa fall. Faham tak? Tu aku punya pendapat lah. Aku personally rasa memang foul. Dia foul dan memang decision tu betul. Sebab macam cakap sebab dia dikira kalau itu then kau boleh tackle je lah orang anytime and kau terus score. So the decision untuk terus main tu pada aku untuk terus main dan lepas tu call aku rasa betul. Lagipun dia contact bila benda tu fall tak pijak pun. Dia just body sikit je. Aku rasa dia pijak kalau kita tengok Pijak. tu. Slightly sumpah. Okay, yang tu kita boleh debate kan. Untuk kau tak pijak, untuk aku pijak. Tapi in the end untuk ref tu, dia rasa pijak, dia rasa fall kan. Dia tengok VAR. Cuma tak konsisten lah. Tak konsisten tu aku rasa betul. Tapi aku rasa tu tak bermaksud macam, aku tak tahulah. Betul-betul mana tahu. Rupanya betul Argentina ni anak FIFA. Contoh. Kita tak tahu kan. Tengah jadi je. Dia nak FIFA je. Tapi untuk aku akan guna yang betul je apa yang terjadi tu. Cuma konsisten sebab referee yang hari tu punya pilih lain. Tiba-tiba referee hari ni kata lain. Tapi untuk decision tu saja aku rasa betul. Satu lagi masalah aku pasal game Egypt tu lah yang aku rasa kenapa aku geram sangat. Aku rasa ni geram aku dengan tim Argentina throughout the tournament lah. Player diorang ni bukan main bola tau. Selain daripada Messi. Most of the time diorang main macam dah near rugby dah WWE aku rasa ada tau. And the fact that diorang ref tak call and that dia pada aku macam aku pernah berbual topik dengan Syamil sikit. Aku rasa masalah Argentina ni kenapa kontroversi tu yang buat aku macam geram sikit adalah dia bukan sangat dengan decision besar tau. Decision besar tu pada aku arguable lah. Betul macam yang tackle lepas tu ref sambung game. Itu pada aku fair. Yang tak fair tu adalah the small decision tu. Yang tackle ref tak nampak, yang tackle macam gampang tapi masih ada, yang sepatutnya red card dapat yellow card. Benda-benda macam tu yang aku rasa disrupt the game. And kalau dalam kalah mati, dalam quarter final, dalam semi final, game-game yang knockout games ni, that decision, marginal decision ni yang akan tentukan macam kau akan dah serabut, otak kau dah serabut and kau akan macam this game is against me, the whole system is against me. Benda-benda tu yang buat kau tak sedap. Sebab itulah aku rasa kekecewaan itu yang dikongsikan dalam semua tim tu. Dia rasa macam simply dia nak menang kalau macam ni. Kau ref memang nampak macam too lenient to Argentina player. Dengan keadaan satu dunia boleh rasa throughout the tournament selain daripada yang memang terang-terang main macam UFC Paraguay. Second aku rasa memang Argentina. McAllister main macam binatang buas aku rasa. Enzo. Nasib dapat dekat final. In the end dapat sebab dapat. Itu tengok macam mana dunia celebrate dia dapat. So aku rasa macam the small decision tu yang buatkan macam kalau ni memang rasa lah. Sebab yang lain tu aku rasa even allegation pasal anak FIFA semua tu sebab tak ada bukti, tak ada apa kan. Memanglah of course FIFA dia kenal memang ada corruption scandal besar semua. Tapi sebab benda tu tak dibuktikan yang direct interference kecuali game Bolarun punya game tu. Balogun sorry. So yang lain tu aku rasa macam tak ada. Decision yang small macam tu lah yang buat aku macam apa siap ni. Dia main fokus dia dekat atas kamera. Tapi ke bawah tu ada seorang tu take
Ring sikit, ring Macam sikit. baru Ya. final hari tu, habis-habis Ha. Paredes dah. Tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba jatuh. Paredes terus pukul-pukul lah pisang tu. Tapi aku nak kata tadi ni, yang ni salah justification dia, tapi aku pernah cakap kat, aku pernah borak dengan Naufal. Sebab aku rasa kenapa terjadi macam tu, sebab the whole tournament dari awal Argentina dah main kasar. Di mana aku rasa lah referee yang ref Argentina ni nampak as if macam oh ya tu biasa untuk Argentina. So bila diorang ref Argentina, benda yang kasar pun nampak normal. Benda yang lebih kasar baru nampak foul kasar. Faham tak? Tapi salah justification tu. Maksudnya tak patutlah macam tu. Cuma aku rasa tu explain kan kenapa terjadi benda-benda yang kau kata tu, macam oh main kasar pun belum foul lagi atau tak dapat cut, sebab diorang mungkin masukkan dalam otak diorang yang oh Argentina ni memang diorang kasar, jadi kalau benda macam tu macam a norm macam tu. Ya itu salah lah in the end kan. That doesn't fly lah. Doesn't justify lah. Ya. Tapi aku rasa that could be one of the reasons lah. Bayangkan tim-tim lain benda sikit boleh jadi foul atau cut, tapi untuk Argentina benda macam tu pun masih just biasa warning je ke apa. Game apa So yang manager yang dapat cut tu? yang Egypt kan? lah. Egypt lah. Padahal kalau kau tengok clip itu, yang kena tackle tu memang teruk gila. Tapi player tu tak dapat cut. Satu lagi Sebagai game Egypt tu sebenarnya ni yang last sebelum Enzo score untuk 3-2, salah kena tackle. Lepas salah kena tackle, bola bawa pergi belah sana, lepas tu Enzo score. So orang kata yang tu ada kontroversi juga sebab kenapa tak foul yang salah. Tapi again aku rasa ni bukan aku nak support Argentina, cuma aku rasa betul sebenarnya apa yang jadi. Salah tu tak foul. Beza dengan Lisandro tadi. Tak salah dia hilang bola dulu. Dia macam dah hilang bola baru orang tu tackle dia. So adalah kalau kita tengok klip mungkin boleh nampak. Tu sebab time main bola Amerika Latin tu memang jenis ganas kasar. Macam contohnya Paraguay, Argentina, Uruguay, Brazil pun sama juga. So jenis main with diorang punya heart tau. Dia macam betul play Betul for lah. the that's why Emosi lah. Dia memang Emosi betul lah. emosi. Tapi Argentina Betul lah. paling lah aku rasa antara semua. Aku rasa jauh sangat. The dogs. Dia main the real dogs. Kau tengok ada klip yang time final tu yang buatkan apa spekulasi ni jadi lagi kuat yang Argentina ni anak FIFA kali ni turun muka sedih, lepas tu ada Messi bagi speech. Ingat Dia kata dia macam sebelum final tu tiba-tiba Enzo menangis, siapa entah menangis. Lepas Kau tu nak macam Messi kata macam tak apa, lupakan je benda tu, lupakan. Benda yang tu Yes. Diorang anak FIFA, sebab diorang kena kalah, tak tahu lah konspirasi ni cakap lah. Diorang kena kalah sebab for final kan lawan England kan, ada sejarah yang England claim dia certain ni diorang punya. Lepas tu kan bila Argentina menang lawan England kan diorang buat keluar the banner kata yang that island tu diorang punya. Falkland lah, apa entah Falkland. Tu bila masuk final tak nak elakkan diorang kena ban berapa tahun tu, lepas tu diorang kena kalah game tu macam tu lah. Tak tahu lah. Aku tak tahulah benda-benda macam tu Konspirasi boleh lah. jadi betul. Tapi kadang-kadang aku macam tak percaya terus kan. Sebab tu konspirasi lah. Ya, macam ada konspirasi kata bola ni scripted lah, what the hell, ingat WWE tu. Last lah yang pasal Portugal tu. Korang rasa macam mana tu? Yang gol Croatia last tu ditarik balik Yang rambut sebab kena rambut sikit tu. Korang faham tak sebenarnya apa jadi? Tak, faham sebab kan bola tu kan dia orang kan ada put dia teknologi yang macam Ada boleh sensor. sensor ni kan. Tapi itu like macam aku cakap konsisten. Kan ada sebelum match apa lah yang Dekat England lah. England terbalik pula. inconsistent weh, tak sama. Sebab okay, ni aku cerita lah kalau korang yang tak tahu. Dekat game Portugal, Croatia score last minute tapi ditarik balik VAR. Dia kata sebab apa? Sebab bola tu kena seorang player Croatia punya rambut. Bila kena, player yang score tu atau player yang in the end bawa bola ke depan score tu offside. Kena. Macam kalau tak kena, tak offside. Kalau kena, offside. Tapi kalau guna mata kasar, bayangkan tak ada VAR kan. Tak ada bola punya sensor tu. Tak guna mata kasar, nampak macam tak kena langsung. Kalau kena pun, rambut dia je. Bukannya rambut dia usik pun bola tu. Macam terkena sikit je. Tapi sensor tu kata, sensor tu kata, naik sikit. Macam kat hospital kan. Macam ni, naik sikit macam tu kan. So kita ikut sensor. Waktu time England pula, apa jadi adalah bola tu naik tinggi. Kita nampak macam kena. Ikut mata kasar, macam kena line kamera kan, kamera kat atas langit tu kan. Dia line dia terkena. So bola tu jatuh lain lah. Dia macam jatuh laju sikit ke macam mana dah. Tapi bila dia tengok yang tadi tu, ada langsung. Macam seolah-olah bola tu tak kena apa-apa. So dia jadi untuk kita sebagai mata kita rasa macam, betul lah yang ni, yang rambut tu kena, yang ni tak kena. Benda yang England tu jelas kan. Benda yang England tu clear gila. Nampak bola tu dia punya gerakan tu memang nampak terkena something and jatuh junam tau. Tapi tiba-tiba diorang keluarkan kata tak ada apa. So macam kau boleh percaya ke tak sebenarnya benda tu yang teknologi tu. Aku sini semua dia not gonna lie. So tu je lah pasal ref. Aku tak tahulah korang semua rasa macam mana. Adakah betul benda-benda ni, konspirasi ni semua?